Okey, kalau bab Al-Quran ni saya cakap terus terang lah, saya daripada zero. Saya hanya kenal huruf alif. Saya menghafal. Saya hafal, tapi saya tak kenal. Oh. Okey, tapi bila dah sedihlah perjalanan saya. Sampai satu tahap, saya dah tua. Umur saya dah 51. Saya tak boleh baca Al-Quran. Saya tak kenal. Saya perkataan Allah tu saya kenal je, tapi saya tak tahu mana alif dia. Saya tak tahu. Saya selalu bangun dan berdoa. Kalau saya terjaga tengah malam, saya tanya, hina sangat ke saya sampai saya, sebab kita tahu Al-Quran tu mujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Semua orang saya cemburu bila saya tengok semua orang dapat baca. Tapi saya tak dapat, walaupun saya dah berusaha. Sampai saya tanya pada diri saya, benci sangat ke Allah melihat saya, sedangkan saya hamba yang dicipta. Sampai saya selalu lepas solat, saya tahu saya tak mampu baca, tapi saya selalu peluk Al-Quran. Saya selalu peluk, saya berdoa pada Allah, bagilah saya peluang sebelum saya mati untuk saya dapat baca, sehingga saya khatam Al-Quran. Ambillah nyawa sekurang-kurangnya. Saya nak seperti orang lain ada bila saya mati, kita tahu Al-Quran tu adalah satu syafaat yang kita peroleh di alam kubur, di akhirat. Saya cakap kalau saya mati hari ni, apa yang saya bawa? Apa pahala yang akan bantu saya? Kalau kita harap anak, memang saya didik anak, saya pesan, tapi kita pun tahu kan, kita doa yang baik, tapi diri saya, untuk diri saya sendiri tak ada. Saya bukan tak usaha, saya ikhra tu, pelbagai ikhra saya baca. Sampai anak saya sendiri pun ajar pun saya tak boleh. Betapa teruknya saya ni. Nak kata bodoh, saya tak bodoh, tapi saya memang tak. Saya usaha, bukan saya tak usaha, tetapi di segi sampailah saya buka TikTok, kaedah hari ni asyik lalu je. Saya selalu terjaga tengah malam. Saya mesti buka pukul 11, saya tengok ustaz masih lagi online. Saya tengok sampailah satu hari ada wakil daripada Haraki yang telefon saya pun, saya macam boleh ke, sedangkan sebelum ni macam-macam saya dah buat dah pun tak boleh. Saya macam pandang ringan lah benda ni, walaupun saya ikuti kelas ustaz setiap selalu, tapi saya kata hantar kat saya video dulu, saya nak tengok hasil dia. Lepas tu saya tak salah, saya video kopi O ke macam tu lah rakaman. Nasi lemak kopi O. Nasi lemak kopi O ya. Ya. Lepas tu saya cakap dengan suami saya, walaupun yelah suami saya bagi sokongan, bukan dia tak nak ajar, tapi saya memang tak boleh. Memang gelap betul hati saya ni. ABC saya boleh kenal, tapi alif tu saya tak kenal. Tapi selepas tu saya cakap dengan suami saya, saya kata tak kira lah, cakap saya nak cuba kali ni. Kalau betul ini jalan dia, saya cakap sebab kali ni saya kata tak apalah, cakap saya nak cuba juga. Lepas tu suami saya bagi gerakan, okey, dia kata cubalah. Lepas tu alhamdulillah, Hariki yang buat saya sangat besar jasa Ustaz Husaini dalam hidup saya. Dengan kaedah ni memang nampak macam budak-budak, tapi memang tahap saya ni puput. Sebab daripada zero, sekarang alhamdulillah saya dah boleh baca lah. Pertama kali saya bersyukur, saya selalu menangis, saya bersyukur pada Allah. Saya dapat betulkan bacaan solat saya.